Bismillah, alhamdulillah. Hari ketiga di Masjidil Haram di Mekah. Alhamdulillah, kita nak cerita sikit pasal keutamaan yang ada di Masjid Haram. Antara kelebihan yang kita boleh dapatkan di Masjidil Haram ni ialah bila kita solat kat sini, kita akan dapat pahala sangat berganda lah, iaitu lebih kurang 100,000 kali ganda daripada solat di masjid biasa. Jadi kalau kita solat berjemaah pula, dapat lagi tambahan 27 kali ganda. Masya Allah, betapa pemurahnya Allah SWT nak bagi kita pahala yang sangat banyak, walaupun kita solat sama je seperti di Malaysia ataupun di Indonesia atau di mana-mana tempat sama je. Cumanya pahala bila kita datang ke Masjidil Haram, depan dengan Kaabah, dekat dengan Kaabah, pahala kita berganda sehingga 100,000 kali lebih banyak daripada di tempat biasa. Ni hotel Darul Tauhid ni adalah hotel yang antara yang kalau orang suka pergi solat Jumaat kan. Memang semua orang suka solat Jumaat. Tapi dia senang sebab bila hari Jumaat, dia security semua ni akan blok semua laluan dalam pukul 11 kot tak silap. Ataupun awal daripada tu. Tergantunglah pukul berapa Zuhur kan. So orang daripada hotel ni, dia orang boleh turun dan masuk ke Masjidil Haram sebab dia pintu dia apa orang panggil, keluar tu terus masuk Masjidil Haram. So ni hotel ni agak mahal sikit lah, Darul Tauhid Intercontinental. Kiri ni hotel ataupun Hilton Tower. Hilton Tower ni dia ada bilik-bilik yang orang panggil apa, macam apartment punya style, suite semua kan. Dan dia sangat affordable lah. Macam family 10 orang tu kan, boleh masuk satu rumah tu je dan dia orang akan settle untuk buat umrah. Dan dia paling dekat kat. Kelebihan lain, dia orang ada macam musola kat situ, which is kalau memang betul-betul ramai kat sini, dikira connected lah tu dia tempat solat tu. Ini kawasan hotel-hotel baru belakang hotel Darul Tauhid ni. Nanti kita boleh nampak jujukan hotel yang sangat banyak. So dengan cerita dia, dia orang akan buat satu bandar yang canggih lah belah sini. Memang tengah dalam pembinaan, insya-Allah. अच्छा
يعز من ذلله ويعطي من سأله ويحب التوابين المستغفرين والاستسقاء من سنن الأنبياء ففي كتاب الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. بسم الله الحمد لله والصلاة wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hari ni kita ada satu perkara yang jarang lah berlaku. Bukanlah jarang sangat, mungkin selalu berlaku, kita tak perasan. Cuma ni kali pertama lah saya di bumi Mekah ni ataupun di Masjidil Haram kita buat solat istisqa dengan imam tadi. Masa tengah jalan-jalan tadi tiba-tiba panggil untuk solat istisqa, solat minta hujan lah. So antara isi kandungan yang disampaikan oleh imam dalam khutbah selepas solat istisqa tadi, kita kena sentiasa ingat dan bertaubat kepada Allah SWT. Mungkin sebab dosa-dosa kita yang menyebabkan Allah tak turunkan rahmat dia. Antaranya rahmat ni adalah hujan lah. Jadi satu benda yang lain yang saya nak tekankan di video ni ialah kita bila kita solat kat Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, kita selalu tinggalkan satu benda yang sangat-sangat berpahala lah, iaitu solat jenazah. Orang kadang-kadang dia lebih nak solat rawatib untuk meninggalkan solat jenazah. Basically solat jenazah ni ada keutamaan yang sangat banyak lah. Jadi kalau boleh siapa-siapa yang menonton video ni, lepas ni kat mana-mana masjid pun sebenarnya kita kalau ada solat jenazah join. Kalau kita boleh pergi join untuk ke kubur pun masya-Allah lebih bagus. So itulah. Dan kita kena sentiasa ingat kita ni nak mati tak tahu bila. Jadi kita bersedia antaranya dengan cara kita melakukan solat jenazah lah, supaya kita sentiasa beringat bahawa mati tu datang tiba-tiba dan kita boleh jadi orang seterusnya yang jadi jenazah dan orang akan solatkan kita. Barakallahu fikum. Bismillah. Kali ni saya akan jumpa seorang kawan baik saya yang sangat popular dekat Malaysia. Dia ni seorang yang teliti pula. Seorang yang sangat famous sebab dia masak dan jual makanan dengan skala yang sangat besar, masya-Allah. Tapi macam dia tak boleh keluar daripada toilet. Main nak terjah je. Tapi kita kena tunggu lah macam mana dia akan keluar tu. Jom kita terjah dia. Lagi mana? Assalamualaikum. Salam. Tu memang dah. Wah, anda pun dah ada. Nak kena ikut tak? Dahsyat. Dahsyat sekali. Barakallah. Masya-Allah. Ini Melina. Melina, anda bertawaf apa? Tak ada. Dah nak pergi ke Abha lepas ni. Pergi mana? Abha dekat gunung ni. Yang ada atas awan tu. Dekat kawasan sini kan? Tak, dia lebih kurang 900 km dari sini. Wah, dahsyat dah. 900 km. 900. Bang tu jauh tu kan? Jauh, nak kereta. 3-4 orang. Oh.
Hantar siap ni boleh masuk ke? Apa? Boleh masuk ke ni? Boleh? Kita nak pakai ni. Ya. Ha. Oh, tadi hantar dekat pakai ni eh? Ha. Boleh habis suruh lah. Suruh kan? Ha. Ni kalau kena dia ambil ni kan? Dia tengok sekarang kena dah. Dia, Tapi dalam kat bawah. Tapi yang datang dengan polis lah pegawai ni. Bukan jubahan. Dia simpan. dia cakap simpan. Tak nak jadi macam tu lah. Tak ada je. Tak lagi pro. Anak kena apa tu belajar dengan artis. Ada punya konten Artis baru anak artis bencen. Mana siapa mana? Mana Zafuan? Ha. Tak pergi dia. Nanti datang. Dia tak pergi. Oh ya. Habis siapa yang ikut? Ustaz mana lah tengok lain macam kan Ustaz tu. Kenapa tak join dia buat hal sendiri je. Habis ni